cuma dengan harga promo ni apa yang kita nak buat, 3 kotak, tak kisahlah mana-mana yang you nak campur ataupun you rasa Om kata saya nak Royal Habibie je. Okey. Ambil dah 3 kotak, kita akan bagi harga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke episod yang kedua bersama founder Haji Azrul kepada Royal Habibie. Okey, dan juga Rehat di Lenggong. Itu episod lain lah. Okey, so hari ni kita nak beritahu, kalau you all tengok episod yang pertama adalah mengenai penerangan mengenai produk apa itu Royal Habibie Coffee, apa itu Royal Habibie Queen Habibie Coffee, dan juga Lime Detox ataupun Lime lah, yang untuk membantu kita punya penghadaman. Betul. Okey, yang untuk Lime Detox. Tapi untuk Queen Habibie dengan Royal Habibie, yang ini yang warna pink ni untuk wanita, manakala yang lelaki ni untuk lelaki dan boleh dicampurkan. Betul Haji? Betul. Okey, so dalam kita buat penerangan tu, Haji cakap dalam episod yang pertama yang pihak Royal Habibie juga membuka peluang untuk orang lain untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Betul. Bukanlah untuk jadi billionaire, kaya raya teruk lah, tak adalah. Tapi sambil menggunakan tu, Royal Habibie ada menyediakan sistem lah. Betul. Boleh pergi login kepada www.royalhabibieofficial.com. Betul. Okay. Betul. And then kat situlah sistem dia. Betul. So kita mulakan 2 tajuk je episod ni. Satu pasal menambah pendapatan. Second adalah promo terkini sebab nak tukar packaging, nak upgrade. Betul. Betul Betul. Jadi pihak Royal Habibie pun ambil peluang, kita bagi lagi orang lain boleh rasa manfaat sebelum packaging baru masuk, dan mungkin kenaikan harga ke kita tak tahu sebab selama ni promo price. Betul. Betul. Okey Haji, silakan. Silakan. Satu pasal sistem peluang perniagaan. Saya tak payah bawa Grab, dah tak payah part time. Boleh ke saya nak berniaga benda ni? Di sinilah. Ada ke situ? Satu bergantung pada tahap keseriusan seseorang tu lah. Contoh kalau Om tanya saya, sebenarnya ni lah apa yang saya buat. Hari-hari, yalah, satu orang akan cakap, yalah kau punya, tu yang kau beria. Itu satulah. Kedua, saya mulai faham dalam perniagaan ni sebenarnya dia depends kepada you sendiri. Apa decision you? Adakah, contohlah macam Om kata tadi, adakah saya boleh berhenti Grab untuk terus dengan dah masuk Royal Habibie punya program ni? Jadi jawapan saya, adakah Om nak berhenti? Soalan saya. Kalau katakan boleh buat duit, saya berhenti lah. Saya bagi satu contoh kat Om dengan penjualan setiap kotak ni, berapa yang Om expect akan dapat? Contoh, yalah, berapa profit satu kotak? Om punya expect berapa persen? Kita ambil persen lah. Maybe 20%. 20%. Kita ada combo package yang untuk dapat keuntungan 20%. Tapi kena melabur lah, tak dapatlah RM1. Dulu kita mulakan nak bagi perkenalan kepada orang ramai bahawa kita serius meniaga, bukannya scammer. Kita tawarkan dengan RM1, you berpeluang dapat 10% daripada harga jualan. Maksudnya keuntungan tu you dapat 10%. Minimum. Dengan bayar RM1 je. You dapat sistem, memang you tak ada barang. Tapi sebab ni adalah khusus untuk mereka yang kata, saya tak mampu lah, nak keluar 100 pun saya tak mampu. Jadi awal-awal tu, kami, iaitu saya dan business partner, kita punya fikir sampai ke tahap, tak apalah, cubalah fikir sampai tahap RM1, boleh tak entertain orang, bantu orang. Bukan entertain lah, bantu. Modal dia RM1 je, register ahli kepada Royal Habibie ni, dan you akan dapat diskaun dan kemudahan untuk jadi ejen. Dan untuk terus terang dengan Om, waktu tu kita awal-awal buka dan mereka ni lah yang banyak support kita. Bukanlah maksudnya menidakkan mereka yang join ambil, kita ada beberapa package lah. Maksudnya kalau you nak, macam Om kata nak 20% kan, bukanlah bayar RM1, kemudian bayarlah RM1,500 contoh. Dan RM1,500 ni bukan bayar yuran saya semata? Tak,
Om dapat barang. Om dapat barang dan waktu sama Om akan dapat speciality macam saya cakap lah, sistem tu integrated online 24 hours. Okay. Yang bermaksud contohlah Om ada dekat England sekarang ni. Dan Om tahu yang customer kat Malaysia ni perlukan barang. Om tak perlu call saya untuk kata Ji, saya perlukan 15 kotak sekarang ni. Om hanya terus masuk je kat dalam sistem. Nak hantar mana dan berapa bayaran, dan untuk members ada special discount dia. Dan dengan diskaun tu Om akan dapat rebate. Faham. Contoh, harga luar kita jual sekotak RM99. Tapi untuk members RM69 adalah basic harga untuk members. Berapa persen pula dapat diskaun? Bergantung Om ambil package mana. Om ambil awal-awal ambil package yang dropship, maka Om akan dapat 10% daripada RM69. Faham. Murah dia. Dan itulah untung Om. Takkan 10% je daripada RM1. Ni orang kita kan dah bayar RM1. Tapi tak apa, daripada RM1 tu sebenarnya kita bukan bagi 10% je, kita bagi 12%. Okay. Macam mana dapat? Ditakdirkan you dapat jual pada sekian amount, you akan dapat another 1%. So kalau saya nak 20% less daripada harga 99 tu, saya kena bayar lebih lah, betul tak? Betul, macam ni. Dan lebih tu bukan sekadar yuran, tapi dalam bentuk stok. Contoh, package kita yang paling tinggi adalah kita panggil Habibi Firdaus. Okay. Habibi Firdaus ni apa yang Om akan dapat dengan bayaran RM5,500. Om akan dapat setiap barang ni 33 kotak dan satu produk 34 kotak. Jadi total 100 lah. Jadi berapa Om akan dapat daripada total tu? Om akan dapat kebersihan peratus keuntungan bersih 27% maksimum. Okay, less 27% daripada harga jualan. Tak, maksud saya adalah Om kata nak berhenti kerja kan? Saya bagi tahu Om boleh dapat 27%, tak campur hadiah misteri. Itulah income Om. Macam ni. Harga orang beli dekat luar RM99 satu kotak. Okay. Tapi Om untuk member saja entry level, harga kotak RM69, tolaklah 20%. Lagi tolak daripada RM9? Additional lagi. Kita bagi lagi diskaun. Jadi maksudnya barrier different price tu, itulah margin Om. Faham. Jadi apa jadi kalau orang beli kat kita ke apa semua, lepas tu kita perlukan, bukan kita perlukan lah, kita lebih kepada konsep sharing. Maksudnya Om dah rasa bahawa Royal Lime ni berkesan kat Om. Okay. Mesti Om nak share dengan adik, dengan orang tua ataupun saudara mara. Yang mana kita tahu diorang ni pun ada masalah sama dengan kita. Waktu yang sama Om pun bukan nak menjual sangat. Betul. Sebab kita ni bukan jenis menjual. Betul. Tapi kita tahu bila benda tu jadi kat kita, mesti boleh jadi kat orang lain. Betul. Dan sifat manusia ni, dia suka sebarkan kebaikan. Itu satu sifat manusia yang mana orang tua-tua kita bagi tahu. Macam mana nakal ataupun jahat pun seseorang tu, mesti dia ada satu sifat kebaikan yang dia akan cuba bagi kat orang lain. Ataupun dia boleh belanja lah sahabat-sahabat dia. 1-2 saci mungkin boleh belanja. Betul. Kalau 3-4 kotak belanja, pening kat dia lah. Tapi biasalah awal-awal ni investment tu kenalah. Investment kenalah. So macam dekat rakan-rakan kat office tu, dia boleh mula dekat rakan-rakan kat office dia. Macam saya saya bagi dekat keluarga dulu. Keluarga dulu. Sebab kita kena faham satu benda yang orang yang paling percaya kat kita adalah keluarga kita. Betul. Jadi kenapa tak kebaikan tu salurkan dulu kepada mereka? Ditakdirkan produk tu tak elok pun, confirm yang komen tu keluarga kita. Barang apa kau bagi aku makan? Betul. Contoh kan. Tapi insyaAllah produk ni saya dah bagi kat keluarga saya. Alhamdulillah, kesemua mereka adalah pengguna tegar untuk produk-produk ni. Alhamdulillah. Dan dia dapat manfaat dia. Dan menjadi. Feedback dia menjadi kepada awak memang jadi. Kalau tidak, family kita macam cakap terus terang lah. Betul. Tak ada apa pun. Betul. Dan yang seronok je bila keluarga kita ni bantu promote tanpa kita minta mereka promote. Sebab mereka dapat rasa workable. Dan saya faham barang jadi dekat Malaysia. Betul, barang jadi. Kat Malaysia ni industri kopi ni dah banyak. Betul, banyak produk. Terlalu banyak. Tapi kita kat sini bukan nak cakap yang kita ni different daripada orang lain. Tapi apa yang kita nak self-claim sekarang ni, saya berani cakap kita adalah self-claim lah. Bahawa ni adalah produk vegan. Dan insyaAllah totally halal. Tak ada barang larangan. Tak ada barang larangan. InsyaAllah tak ada. Okay. Bagi seorang lelaki yang
yang orang kata macam ni aktif lah kan. Aha. Lelaki ni aktif dia banyak kategori. Aha. Ada orang, saya punya aktif, dia punya aktif adalah sebab dia ni buruh binaan. Aha. Dia perlukan tenaga. Jadi insyaAllah sesuai untuk anda. Faham? Ada orang aktif dia buat kerja kebun. InsyaAllah sesuai untuk anda. Tak, saya bukan buat kebun, saya bukan buat buruh, saya kerja office. InsyaAllah sesuai untuk anda. Kenapa saya cakap? Sebab dalam ni ada intipati-intipati rahsia. Yang mana insyaAllah rahsia-rahsia ni adalah rahsia-rahsia organik daripada Nusantara sini. Tapi sebenarnya tak ada rahsia mana pun. Kalau tengok buka website kita boleh tahu. Dia biasalah. Dia kalau nak podcast ni dia cakap, inilah rahsia. Turun-temurun lah. Tapi ramuan dia jangan risaulah kepada para penonton. Betul. Tapi saya tertarik. Kalau begitu sebenarnya, dan sewaktu kita ke Lenggong itu hari, kita ada melawat juga salah satu ejen Royal Habibie dekat Lenggong. Betul. Dia seorang peruncit, ada kedai runcit, dia pun jual juga barang Royal Habibie sampai jauh ke Lenggong. Dan ada beberapa tempat juga di sekitar Malaysia, geng-geng kedai runcit ni dia suka jual benda ni. Betul. Sebab dia kopi, selama ni kita bergantung kepada jenama barat. Betul. Why not kita divert kepada jenama tempatan, dan kilang ni pun dekat Shah Alam. Betul. Dan kepada para penonton yang tak yakin lagi dan tak cukup penjelasan yang Haji Azrul bagi ni, boleh datang, dijemput untuk datang boleh site visit. Kita lalu-lalukan. Bahawa kita nak bagi tahu yang kita ni legit berniaga lah. Satu, kita ada kilang kita sendiri, alhamdulillah. Betul. Kedua, alhamdulillah kilang kita dapat certified halal, tak ada masalah. Dan ketiga, insya-Allah apa yang paling merisaukan orang yang bakal mengguna ataupun orang mendengar adalah takut ada barang-barang terlarang dalam ni. Ini bukan bancuh kat rumah tepi toilet ke apa semua. Tak. Dekat kilang bangsal, dekat mana-mana hala. Soalan yang selalu saya dapat adalah orang tanya, adakah ni kopi dekat negara seberang yang you beli pukal dan you repack? Sebab saya tak salahkan orang tanya macam tu. Sebab memang kebanyakan ni macam tu. Tapi tak kesemuanya ambil keputusan yang sama. Faham. Satu, projek Ahmad X, kita sendiri, kita memang prinsip kita adalah untuk bagi yang terbaik lah. Bukan saja daripada sudut resepi, tapi dari sudut kitaran bagaimana seorang pengguna tu boleh mendapat dan menjana kewangan dia. Sambil-sambil dia menggunakan tu. Tak adalah kata hari ni you join, bila saya nak dapat saya punya MERS, BM. Kita tak janjikan tu. InsyaAllah kita tak janjikan tu. Tak pernah pun nak janji pun dah. Tapi kita janji bila you istiqomah, maka automatik apa yang you nak tu you akan dapat. Faham. Dan insyaAllah bila you buka je kita punya website, review yang dalam tu semua adalah genuine. Yang mana semua bangsa pakai Itu yang seronoknya. Betul. Saya dekat Lenggong tu, bila interview pekedai tu, dia kata orang Cina pun sebenarnya pun consume enggak yang Royal Lime ni. Betul. Apa yang saya cuba selarikannya dengan, yalah saya macam ni dulu berniaga lain, sekarang berniaga lain. Tapi macam saya cakap awal-awal episod, bahawa saya cuba ambil yang kebaikan dulu untuk dibawa ke depan. Kalau boleh improvise, kita improvise. Apa yang kekurangan yang lepas, kita jadikan lebih baik. Jadi kalau bisnes yang dulu, bila bisnes dulu, kita banyak deal dengan orang-orang bukan orang kita. Jadi untuk hal sekarang pun tak ada hal beza juga. Kenapa orang yang bukannya orang Melayu, diorang tak nak cuba produk kita ni? Maksud ini adalah salah satu cabaran untuk semua pengasas ataupun pengurus produk. Yang mana kebanyakan targetnya kita nak cuba kepada bangsa kita je. Sebenarnya bila once saja kita mendapat kepercayaan kepada bangsa lain bahawa betul you punya barang elok, insyaAllah kesemua mereka ni akan ada satu fikir bahawa manfaat ni perlu dikongsi. Barang jadi Barang jadi saya kita. Tapi tu lah, bila tengok packaging ni, dan you all boleh tengok packaging ni dalam website, dia tak nampak macam produk Bumi Putra lah. Sorry to say lah. Ada orang dia buat design nampak sangat dia produk Bumi Putra, dan dia hanya untuk kaum Bumi Putra je yang suka. Dan produk ni saya nampak, terus terang lah, saya cakap you boleh tengok juga dalam kamera, saya pegang Queen Habibie, tak ada nampak macam Bumi Putra, memang nampak produk international. Dan sebenarnya dah ada pihak daripada luar negara dah datang kilang Tok Haji kata, saya pun tengok gambar Tok Haji beri kan, yang diorang dah start untuk nak masukkan produk Royal Habibie ni ke negara diorang. Cuma sekarang diorang buat documentation and so on lah. Kalau betul apa yang Om tanya tu betul, kita ada beberapa parti yang interested lah.
Daripada negara yang interested adalah Australia. Okey. Antaranya Australia dan Burkina Faso. Oh, apa yang diorang sting sangat ni nak pegang ni? Satu negara-negara luar ni sebenarnya memandang tinggi produk ingredient tongkat ali. Okey. Sebenarnya yang mana inilah perkara yang mana rakyat Malaysia ni terlepas pandang, ataupun macam kalau orang dulu kata pandang enteng pandang sideways macam. Tempat diorang tak ada pegang ke? Betul, sebenarnya tak ada. Dia tak ada tongkat John lah kat tempat tu. Pelik dia tongkat John pelik. Kan? Tapi nak bagi tahu yang sebenarnya main ingredient dia adalah dia mencari dan suka bila ingredient dia ada tongkat ali. Okey. Dan bila mereka ni sampai Malaysia, of course ada beribuan produk-produk yang ada tongkat ali. Okey, mana satu ni Kan? Mana satu yang betul? Aha. Jadi dekat sinilah bila mereka cuba produk kita iaitu Royal Habibie, mereka akan rasa satu benda yang berbeza, iaitu tak ada dukupan yang laju tu. Itu satu orang yang mana peminat kopi perancapuran untuk tenaga lelaki akan dapat rasa perbezaan dia. Faham. Selalunya bila kita minum akan rasa jantung laju dan kita akan rasa Pening. macam pening. Jadi itu adalah bad sign sebenarnya. Buah pinggang kita akan efek. Apa pula akan jadi lagi 3-4 bulan kalau kita kongsi barang macam tu lah. Ya. Dan Kita tak pernah cuba, tapi itulah orang saya pernah baca. cuba. Saya pernah cuba. Yalah, untuk dapatkan hasil terbaik kita kena cuba apa yang berada di pasaran. Ini efek dia kalau produk-produk macam tu kan. Bukan kalau lah. Ni apa law of business orang kata, you have to know the market before you enter the market. Betul. Speaking kecil putih. Tak adalah. Maksudnya macam tu lah. Kita kongsi. Maksudnya sebelum kita masuk dalam industri kopi ni, satu, kita faham ada beberapa target orang. Ada orang sekadar suka minum tanpa fikir apa efek. Okey. Tapi kali ni kita masukkan apa idaman orang ramai. Suka sedap, suka pahit, suka kelebihan, suka ada manfaat. Maka kita masukkan dalam satu saci. Everything dalam satu saci. Satu saci penyelesaian masalah kepada semua tenaga lelaki, insyaAllah. Faham. InsyaAllah. Cubalah Om. Okey. Cuba. Saya tak nak cuba malam ni sebab mesti dia orang tanya. Betul. Si Om ni tak cuba pula sebab kita rekod malam. Okey. Saya sangat sensitif dengan kopi. Okay. Jam 3 pagi saya tak tidur lagi. Betul. Kalau macam tu, Om minum lepas subuh. Yes. Yeah. Macam saya lepas minum air suam, maka saya akan bilas terus dengan kopi lah. Faham. Betul. Okey Haji, kita pergi ke tajuk yang terakhir. Okey. Promo. Okey. Sebab Royal Habibie nak upgrade Betul. packaging. Betul. Apakah promo untuk pengguna di luar sana? Sebab promo ni juga adalah salah satu cara untuk diorang memiliki produk Royal Habibie ni dengan lebih orang kata jimat sikit. Betul. Sebelum dia naikkan harga kembali. Betul. Okey. Apa yang Haji boleh kongsikan kepada penonton-penonton di luar sana, seluruh negara ni? Okey. Haji. Okay, bismillah. Tadi kan adalah yang melihat kan. Kita ni bukan influencer ke artis ke. Betul. Kan? Dan InsyaAllah apa yang kita tawarkan di projek Ahmad X ni adalah kita akan buat promo tak lama. Selagi stok masih ada? Tak juga. Sebab kita satu mungkin orang kata tak pernah dengar pun. Cuma Alhamdulillah kita nak bagi tahu yang sebenarnya produk kita ni banyak digunakan oleh ejen-ejen kita. Yang mana ejen-ejen kita ni macam Om cakap tadi, betul ke kopi ni, betul ke Royal Lime ni, betul ke semua ni. Jadi mereka ni antara orang-orang yang dah pakai, dan sebenarnya kita nak bagi memperluaskan lagi manfaat tu kepada orang ramai dengan buat promo. Satu kotak sekarang ni dengan harga RM99. Okey. Kalau bukan members. Okey. Dalam tu ada 15 saci. Okey. Cuma dengan harga promo ni, apa yang kita nak buat, 3 kotak, tak kisahlah mana-mana yang you nak campur ataupun you rasa Om kata saya nak Royal Habibie je. Okey. Ambil dah 3 kotak, kita akan bagi harga 149. Murah tu. Betul. 3 barang dekat depan ni, 1, 2, 3. Ya, 149. Kalau tidak dulu 300. Kalau tidak dulu satu kotak RM99 bukan members. Betul. Atau kalau Om jadi members pun, Om akan dapat harga RM69, tolaklah 10% tadi tu. Okey. RM6.90 tolak. Tu harga Om. Faham? Kalau jadi members. Tapi sekarang ni, hantar members ke tak members, kita nak raikan manfaat yang bersama ni. Alhamdulillah nak dekat setahun dah. Bulan 12 nak dekat setahun dah. Betul lah Om kata, pejam cilik. Setahun dah. Setahun dah. Jadi sebelum, orang kata selalu nak celebrate anniversary.
sebelum anniversary kita nak pre-celebrate, kita nak bagi promo 3 kotak ni dengan harga 149 dan insyaAllah kita janji untuk kotak yang baru ni lebih gempak, lebih cantik, tapi ramuan tetap sama. Ramuan tak sama. Kita nak share dengan sikit lah kenapa kita nak tukar-tukar kotak ni. Satu, insyaAllah upgrade dari sudut security kotak. Kotak punya security. Ya, sebab banyak geng pekedai yang jual benda ni kan. Betul. Dan kedua, sebenarnya kita sebelum ni ada sponsor tim Malaysia untuk memanah berkuda. Oh, kat Indonesia tu kan? Saya nampak betul. update kat social media tu. Kat Temboro. Dan salah satu dia kenalah dengan kita punya status yang orang kata market overseas pun dah mula melihat. Kurang 10 hingga 16 negara yang tengok masa keadaan tu. Jadi itulah keperluan untuk upgrade dan untuk upgrade kotak-kotak ni sebab nak ikut standard luar negara juga. Ada keperluan yang luar negara juga. Sebab kalau luar negara ni dia nak ada no vegan lah, vegan punya logo semua tu. Dan satu lagi ditakdirkan nak main cheat code. Dulu sekolah suka main cheat code lah, saya lah kan. Jadi members terus. Jadi members, belilah yang promo-promo ni. InsyaAllah esok bila harga dah naik, at least you ada stok yang you pernah beli pada harga promo. Faham. So kat situ dah boleh menjawab soalan boleh tak saya berhenti kerja? Inilah taktik dia. You tahu market, you tahu dalam satu kampung ataupun satu taman tu ada 10 orang lelaki yang suka minum kopi. Saya bagi contoh lah, orang akan tanya, kalau saya ada 100 kotak, saya nak buat apa? Saya bagi basic punya, bukanlah basic berniaga, tapi keadaan setiap hari yang sebenarnya boleh buat duit tanpa kita memaksa. Contoh, kita pergi ziarah orang saudara mara kita. Macam Om kata tadi, kita belanjalah. Belanjalah dia orang Royal Lime 1. Kita tahu semua umur-umur 30 ke atas ni ada masalah untuk buat kodok hajat. Kan? Betul. Sembelit. Hadiahkan dia orang satu-satu. Faham. InsyaAllah esok atau 2 hari selepas tu mereka akan call, akan tanya, apa yang kau bagi tu? Satu, betulkan niat masa bagi hadiah tu lah. Satu, betul lah. Guru-guru kita bagi tahu juga kan, apa-apa nak mulakan dengan niat yang elok. Betul. Jadi kita niat manfaat ni dikongsi bersama. Faham. Orang kata nak mula berniaga ni kena keluarkan sikit lah kos. Jadi keluarkanlah kos sikit untuk buat satu investment yang kita pun yakin benda ni boleh belah ni. Saya nampak macam ni juga. Sebab saya nampak geng-geng pekedai runcit dia jadi ejen Roy Habibie. Dia jual benda ni dekat kedai runcit dia. Betul. Itu okey. Dan saya nampak juga geng-geng pekedai gerai-gerai yang menyediakan air kopi-kopi jenama lain. Dia boleh juga letak kopi ni. Betul tak? Betul. Dan dia jual lah satu saci ni berapa lah dia nak jual, dan campur ais ke, campur tu pun, dan disajikan kepada pelanggan dia. Betul tak? Macam di Lenggong dia orang jual satu saci ni nak dekat berapa? RM9, RM8.90. Satu saci ni? Satu saci. Jadi kira satu saci RM8.9 kali 10 dah RM89. Satu kotak ada 15 saci. Berapa tu? Saya matematik kurang. Sama. Lepas tu saya ambil 10. Ambil 9 kali 10. Masa tambah lagi. Maksudnya mereka ni pun dah jual harga lebih daripada harga berapa yang kita jual. Betul. Jadi menjawab soalan untuk bawa Grab. Kan? Bukalah saci, letaklah dalam kereta. Tulis itu kopi dengan harga, letak tabung sebelah. Betul. Berapa dijual RM133. Bermaksud satu saci bila abang yang jual dekat kedai runcit tu jual RM8.90 satu saci. Satu kotak dia jual RM133.50. Betul. Kalau dia nak murah lagi boleh. Masing-masing punya. Sebab ini kita Roy Habibie tak kontrol kan kalau dia nak resell balik kan sebenarnya. Tak. Kita punya kontrol adalah dari sudut sistem. Maksudnya macam ni. Saya cakap dengan Om tadi, kita punya concern adalah kita tak concern daripada kelambakan barang, sebab insyaAllah kita tahu barang kita berkualiti. Masuk berkualiti itu bermanfaat. Bukanlah kita nak overclaim yang kotak kita terlalu cantik hingga orang akan tergila-gila. Tak. Kita nak bagi tahu semua ingredient kita insya-Allah akan menjadi. Faham? Dan asbab daripada menjadi itulah kita fikir macam mana nak jaga kebajikan pengguna.
Sebab dari sudut pemakanan, peminuman dah terjaga dah. Dari sudut kewangan dia pula, dia spend dengan kita. Waktu yang sama, bila dia spend, kita kena bagi reward. Betul. Dekat sinilah kita ada letak. You dapat jual 50, konsisten dalam masa sebulan, you akan dapat hadiah misteri. Berapa persen. Faham. Okey, contoh Om tadi ambil package Habibie Firdaus. Habibie Firdaus, bila Om introduce saya je, saya masuk ikut link Om, saya akan dapat 5%. Saya pula masuk 5,500, package 5,500. Om akan dapat 5% daripada 5,500. Itu je lah. Faham? Itu dia kata one off single layer tu. Dan saya nak share Om, sebenarnya yang buat formula ni bukan saya, sebab saya pun tak kira matematik. Okay. Sumpah saya tak kira matematik. Apa yang saya nak share ni adalah formula ni dibuat oleh partner saya. Partner saya yang mana juga penasihat kepada syarikat. Maka Alhamdulillah, beliau lah yang bertanggungjawab untuk ada idea macam mana nak jaga kebajikan pengguna ni. Faham. Itu dia. Okay. Saya ni frontman je lah. Frontman lah. Jual muka, poster boy. Kok ia laku. Tapi dalam sama buat peranan aktif lah. Betul. Dalam menjual, berjumpa dengan ejen. Saya menjual, saya pengguna, dan saya insyaAllah saya boleh bagi review. Sebab saya sebelum buat kerja lenggung, buat kerja-kerja kebun ni, memang saya akan consume, dan inilah cheat code saya Om. Okay. Saya akan campur Royal dengan Queen, saya akan buat ais, saya akan masukkan dalam mug saya. Termos saya dalam sejuk. Jadi bila dah habis penat buat kerja, online ada cheat code kan. Cheat code saya tu, saya akan togok. Tak payah pakai susuk lah. Tak pakai tu. Dan salah satu dia, bila minum Queen Habibie ni, kulit akan lebih licin lah. Ada kolagen dalam ni? Ada kolagen dalam ni? Rahsia. Padahal dah tulis je kat kita punya web kita. Ada, ingredient semua ada. Tapi insyaAllah mood seorang wanita dan rambut dia pun akan terjaga, kurang gugur lah. Faham. Apa masalah wanita? Jawapan dia dalam saceping ni. Dia sebenarnya bukanlah ubat, tapi adalah salah satu makanan tambahan. Kan? Saya tak kata makanan tambahan lah weh. Saya akan cakap bukan rutin lah. Rutin lah. Makanan tambahan bukan rutin kan. Ini adalah rutin harian. Sebab untuk saya, ditakdirkan saya tak meniaga kopi atau benda-benda ni pun, saya akan cari juga. Pagi-pagi saya akan minum, saya akan nak kopi. Jadi instead of saya minum kopi orang lain yang saya rasa kopi orang lain tu patut ditambah A, B, C, D, E, F. Rasa manis sangat ke apa kan? Sebab yelah, orang punya ikut sedap orang kan. Macam kita ada preference kita. Jadi ditakdirkan Alhamdulillah dalam perjalanan untuk fikirkan hal tu, adalah peluang untuk create kopi sendiri. Faham. Yang mana sekali lagi macam Om tanya tadi, Royal Lime ni ramuan orang tak? Memang kita lah yang hantar ke Uzbek tu. Betul. Okey, menarik tu perkongsian tu. Untuk penonton-penonton kat luar sana, harap ni memberi manfaat kepada para penonton, dan pastinya yang menonton ni juga bakal-bakal ejen kepada Royal Habibie. InsyaAllah. Dan kalau tak cukup, boleh hubungi Royal Habibie. Betul. Jadi pihak Royal Habibie akan hubungi dan kita akan terangkanlah dengan lebih lanjut part mana yang tak faham. Tak kisah pun di mana anda berada. Kita insyaAllah kita boleh hantar barang ni dan tu. Dan kita harap kalau you all consume barang ni, InsyaAllah korang dapat manfaat je lah. Itu yang paling penting. Tak adalah kita nak cakap you boleh jadi jutawan, menang motor and so on. Tapi kepada ejen-ejen Royal Habibie disediakan, dan pihak HQ memang menawarkan hadiah-hadiah misteri yang pastinya akan menyeronokkan lah siapa yang dia macam ni lah Om, niaga santai-santai lah. Sebenarnya tak ada tekan menekan-nekan. Konsep projek Ahmad X ni, Royal Habibie Official ni, adalah kita nak berkongsi sekiranya ada orang kat luar sana yang nak meniaga santai-santai. Faham. Meniaga santai-santai sehingga you rasa dah tak boleh santai dah ni. Sebab apa? Sebab you tahu boleh dapat lebih daripada santai tu. Dan Alhamdulillah nak share dengan Om, yang Alhamdulillah kita ada ejen dan stokis yang aktif lah.
Yang mana rajin buat inovatif sendiri. Kopi ni campur dengan ni, dia tambah krim, dia jual harga macam ni. Ada juga. Dia buatlah booth sale kat belakang kereta. Itu semua kreativiti masing-masing lah. Kita penghilang. Kita penghilang yang sediakan platform, sediakan produk. Kita ada juga customer luar negara. macam ni lah Om, kita meniaga, you berbisnes. Kita buat bisnes, you meniaga. Macam mana pun pusing-pusing tetap sama. You meniaga, kita meniaga. Tapi kita adalah penghilang. You jangan risau, insyaAllah. Kilang kita legit, kilang kita halal. You datang, you boleh buat site visit, kita boleh tunjuk A sampai Z apa yang kita buat. Dan kita ada meeting room, kita ada seminar room. Dan waktu yang sama, insyaAllah, you boleh menjana pendapatan. Baik. Dan sebenarnya lah, untuk para penonton, akhir kata lah, sebenarnya kita pun rekod dekat kilang betul. pada malam ni. Cuma tengah rekod podcast kan, macam mana nak tu. Tapi kalau you tengok belah bawah-bawah sikit, dekat TikTok Roy Habibie, nampak proses packaging kopi-kopi ni memang kita dah rekod masa dia sebelum launching. Betul. So kita ketemu lagi insyaAllah dalam episod yang ketiga. Dah kisah di sebalik founder dan Royal Habibie yang ramai orang nak tahu pastinya, terutamanya kepada sahabat-sahabat kita yang terkejut, dah lagi kopi pula, itu hari otomotif pemotoran. So kita kembali kepada episod ketiga nanti. Sehingga kita bertemu lagi, jangan lupa like and subscribe, dan apa-apa komen. Okay, kita bertemu lagi, bye bye.